Hai semua, bersama saya sekali lagi Vyacheslav Ismailov atau Fia, dan ini ialah Alyosha dari kampung. Dalam episod lepas, kami telah menemui telefon ini. Dan ia ada kaitan dengan seorang bos jenayah yang sangat-sangat berbahaya. Tapi, saya dan Lyoshka telah mengecasnya dan menemui banyak mesej di sini. Lihat, 1, 2, 3. Di sini dinyatakan bahawa seseorang telah menghantar bungkusan kepada bos jenayah itu dan ia perlu diambil mengikut koordinat yang diberikan. Jadi, saya dan Lyoshka pun pergi ke sana. Boleh tak kita balik rumah saja? Saya tak suka semua ini. Saya ada firasat buruk, Via. Tak ada firasat apa-apa. Kita kena selesaikan semua kisah misteri ini, ke mana koordinat ini akan bawa kita dan apa yang menanti kita. Betul. Ada tertulis sesuatu tentang radiasi. Dan berhati-hatilah. Entahlah, saya pun tak pasti. Itu semua tak penting. Kita akan pergi dan periksa, mungkin ini semua cuma rekaan saja. Inilah yang bodoh sebab tak ada GPS di sini. Saya tak faham, koordinat ini bawa saya ke sana ke atau bukan? Jadi, jomlah, jom. Alyosha, tengok sana. Ini rasanya inilah yang kita cari. Oh tidak, itu tanda-tanda radiasi. Sangat bahaya di sana, Via. Jadi kenapa dengan tanda-tanda tu? Jom, memang situ tempatnya. Koordinat bawa kita ke sana. Kau tak faham, Atuk? Aku pun ada tanda yang sama kat bangsal dia. Tak situ. Lembu-lembu berak merata. Kau ni bodoh ke apa? Jadi kenapa kalau lembu kau berak merata? Itu semua mengarut. Kita memang kena pergi sana. Itulah sebenarnya bungkusan yang dihantar sebelum ni. Untuk Atuk. Tunggu, ada orang duduk kat situ. Tunduk. Operator bodoh, beralih. Kau ni bodoh ke? Tunduk. Kenapa dia duduk pakai kostum pelik macam tu? Aku tak tahu. Mungkin ada kaitan dengan radiasi kau tu. Tapi, kenapa dia tak bergerak? Ada juga pita penghadang kat situ. Aku rasa itu maksudnya bahaya. Jom, hati-hati. Korang tahu tak? Tengok ni. Ada benda-benda pelik. Kau tahu tak apa yang mencurigakan jurukamera? Lelaki tu, dia masih tak bergerak. Walaupun kita dah bising pasal radiasi dan macam-macam lagi. Tapi aku rasa bungkusan kita tu ada dalam kereta ni. Atau yang ni. Kau periksa kat sini, aku pergi dulu. Kemana pula dia pergi? Benda ni rasanya ni dosimeter. Ya, Atuk ajar saya guna benda ni. Sebab kat kampung, dia najis lembu ada radiasi. Jadi, kami selalu guna alat ni. Okey, rasanya kena pusing kat sini. Okey, semua dah siap. Oh ya, dengar tak? Ada sesuatu dikesan. Macam mana kalau betul-betul banyak radiasi kat sini? Jom kita periksa bungkusan ni. Mungkin? Okey, kat sini kurang sikit. Yang ni memang betul. Kat situ banyak sangat radiasi. Kena bagi tahu Via supaya dia berhenti. Via, berhenti. Kat sini tahan radiasi meningkat. Oh, kau jumpa dosimeter ke? Ya. Bagi sini, aku memang perlukan benda ni. Tak tinggi sangat pun. Apa ni? Tak ada apa-apa lah kan? Dengar sini. Lelaki tu, dia masih tak bergerak. Memang mencurigakan. Dan satu lagi tanda radiasi. Oh, yang ni memang ada radiasi kuat juga. Bunyi dia kuat juga. Apa ni? Yang ni memang bising betul. Gila betul. Jangan sesekali cuba ulang apa yang korang tengok dalam video ni. Radiasi sangat berbahaya. Sebenarnya, topeng gas sepatutnya boleh selamatkan kita. Tapi kalau aku jadi kau, aku takkan pakai pun. Kenapa pula tak boleh? Macam mana? Kau tengoklah pada penunjuk tu. Oh, tengok. Dia menjerit. Itu maksudnya, dia akan bunuh kau dengan sangat cepat kalau kau pakai benda tu. Bunuh. Ini sangat mencurigakan. Dia, sepanjang masa kita berdiri di sini, lelaki dalam pakaian pelindungan kimia itu, dia langsung tak bergerak. Saya sangka dia jaga kereta, tapi maaf. Hey, maaf. Ya, apa yang kamu buat ni? Kenapa awak pukul kuat sangat kat muka? Aku tak takut pun. Habis tu, Jadi, kenapa dia duduk kat sini? dia, dengar sini. Dia pakai pakaian pelindungan kimia biologi. Dan kat sini, tengok. Dalam beg galas dia ada macam-macam barang pelik. Semua ni nampak macam set kelengkapan peneroka zon, kawan-kawan. Benda-benda ni sebenarnya boleh lindungi dari radiasi. Dia memang berpakaian lengkap, seolah-olah dia nak lawan radiasi. Tapi kawan-kawan, nampaknya ini bukan bungkusan kita yang kita cari. Bungkusan kita pasti ada di sana. Jadi, mari kita pergi ke sana dan tengok apa yang ada di dalamnya. Tak. Kita tak boleh melangkaui pita tu. Kenapa? Kau dengar saja dulu. Kalau di sini semuanya lebih kurang. Tapi tetap juga berbunyi krik-krik. Ya, kalau saya halakkan ke sana. Wow. Ya, itu sangat berbahaya. Bunyi klik-klik di sana lebih kuat daripada di bangsal Atuk. Tak sangka. Betul-betul. Kereta ni memang radioaktif. Lebih baik jangan guna benda ni. Ia menakutkan aku. Dengar sini ya, ini bahaya. Ya, ini menakutkan. Tapi aku, faham tak? Aku cepat. Sekejap saja. Satu kaki aku di sini, satu kaki lagi di sana. Dan sementara aku selesaikan semua misteri ni, bila aku tahu apa sebenarnya dalam bungkusan radioaktif tu untuk atuk kau, untuk bos jenayah tu, semuanya.
Okay? Aku tak sempat kena radiasi, okay? Aku rasa pakcik tu pun cakap benda yang sama pada diri sendiri sebelum dia mati. Aku tak tahu siapa pakcik tu dan kenapa ada radiasi dalam bangsa Datuk kau. Aku rasa aku boleh buat semua ni. Okay, aku set masa. Semuanya baik-baik saja. Kita tak akan jumpa lagi dengan Via. Juru kamera. Kau ikut aku. Mari sini. Panjat sini. Macam tu. Tak ada apa-apa kat sini. Kereta ni dah hancur. Tengok. Semua dah rosak kat sini. Tanpa alat, kita memang tak boleh buat apa-apa kat sini. Tak apalah, kereta tu nanti kita boleh hidupkan juga. Tapi apa benda dengan bungkusan yang disebut dalam mesej untuk Atuk tu? Jom kita tengok apa yang ada kat sini. Alat ganti. Oh, Opa, apa pula ni? Kita dah nampak benda ni sebelum ni. ini adalah pas rahsia dengan akses ke pelbagai tempat rahsia. Ada gambar, bahaya, bangka bawah tanah. Dan tengok, Lelaki ni pakai pakaian yang sama macam rangka yang kita jumpa di awal tadi, cuma warna putih. Lesha, kau ada apa kat situ? Korang kat sini ada banyak benda pelik dan menarik. Ini memang barang-barang stalker sebenar. Saya rasa saya akan ambil suit ini sebab saya nak terus hidup, bukan mati sebab radiasi. Lesha, penakut. Aduh, atau memang ada benda yang patut ditakutkan? Tulis di ruangan komen siapa yang tahu pasal benda ni, pasal stalker, pasal radiasi. Ini betul-betul bahaya ke tak? Namun, ada juga beberapa dokumen dan gambar lain yang disembunyikan di sini. Radiasi, cahaya hijau, rupa bahan api. Bahan api radioaktif RF-17. Untuk pengangkutan, apa? Projek van roti terbang. Struktur bahan api saya faham. Nampaknya kenderaan ini digunakan untuk mengangkut bahan api radioaktif untuk van roti terbang. Di sini ada bahan api RF-17 yang masuk, dituangkan ke dalam reaktor dan dengan itu roti terbang boleh terbang. Saya faham apa sebenarnya bungkusan ini. Di sekitar sini mesti ada bahan api radioaktif. Alyosha, mari sini. Sekejap lagi saya datang. kenapa kau berpakaian macam orang bodoh? Saya tak nak terkena radiasi. Pendek cerita, dengar sini, kita kena cari bahan api radioaktif yang dipanggil ERF-17. Ia diperlukan supaya van terbang itu boleh terbang. Ini bahan api unik untuk van itu dan kemungkinan besar ia sepatutnya diserahkan kepada Atuk. Kita kena cari benda tu. Tolong aku. Aku tak akan masuk dalam kereta yang tercemar tu. Kau pergi sendiri. Aku pun belum tengok lagi apa ada dalam beg galas ni. Mungkin bahan api tu ada dalam beg ni. Itu cuma beg galas stalker biasa. Mana ada bahan api? Kita perlukan tong besar macam ni. Okey, sini ada tanda radiasi. Dan sini, tengok. Bat kereta dia pun nampak kokoh. Mungkin ada sesuatu di dalam. Kita kena cari jalan nak masuk ke dalam. Aduh, tak ada apa-apa pun kat sini. Oh, ini beg perubatan. Setiap stalker patut ada satu macam ni. Ada ubat dan picagari kat sini. Oh, ini memang akan berguna untuk Via sebab dia dah kena radiasi. Pergi mampuslah kau, kampung godo. Kalau tempat ni bahaya, aku dah rasa dah. Kalau aku dah terkena radiasi. Kena cari bahan api radioaktif. Tapi kat sini memang tak ada. Nat, Bol, tak faham kenapa stalker perlukan benda ni. Korang tolong komen kalau tahu. Apa tadi tu? Tak ada apa-apa pun kat situ. Mana bahan api? Aku kena cari jalan masuk ke ruang yang ditanda radiasi tu. Aku memang kena masuk situ. 100%. Oh, ini ubat stalker. Ia boleh merawat kesan radiasi. Saya akan minum dan tidak akan berkongsi dengan VIA sebab dia tidak percaya semua ini, tapi saya akan sihat dan tidak akan terkena radiasi. Hey, kau buat apa? Tinggalkan untuk aku. Juru kamera, apa yang dia buat? Hey, Tak dapatlah ke Via? Oh, kalau dapat makan sesuatu sekarang, bagus juga. kau dah melampau kan? Itu memang untuk lawan radiasi. Tapi lantaklah, aku dah bagi kau daging dalam tin, pergi makan dengan itu. Kita memang kena cari jalan untuk masuk ke dalam. Kawan-kawan, jangan sekali-kali cuba apa yang korang tengok ni. Kaedah perubatan ni memang pelik. Sekarang kita akan buka daging dalam tin stalker. Wah, bau daging. Dengar sini, orang kampung, apa ni, kau ingat ni cappuccino ke? Kenapa kau minum benda tu? Hah? Kena sini, Via. Boleh senyap sikit ya? Kau buka tin daging pun tak pandai. Macam mana kau nak jadi stalker kampung lah? Akhirnya, baru sampai. Korang, tengok sini. Gila, betul. Nampaknya ini tong bahan api radioaktif. Alyosha, mari sini. Apa dia, Via? Stalker, simpan senjata kau. Jom, aku jumpa bahan api radioaktif. Sudah, jom. Ayuh. Ayuh, sedar balik. Dengar tak?
Sudahlah, jangan buat perangai di sini. Apa maksudnya buat perangai? Kau pun dah pakai semua ni. Jom, pergi tengok apa kat sana. Periksa tong radioaktif tu. Apa pula ni? Tu, ini kan tanda radioaktif lagi. Tapi kau kan ada ubat tu. Nah, buka je. Ya. Kau tak nak kongsi dengan aku? Wah, Ya, bersinar hijau macam radioaktif. hebatnya. Fia, memang ada sesuatu yang radioaktif di sini. Hebatnya. Betul ke ada bahan api radioaktif kat situ? Ya, dan nampaknya ubat pun dah tak berkesan lagi. Hebatnya, itu memang bahan api radioaktif. Wah, kamu semua buat apa di sana? Dengar sini. Keluar. Siapa tu? Kamu semua ni gila ke? Sini tak boleh tampuk topeng gas. Nanti kamu semua mati. Kan aku dah cakap dengan kau. Cepat, tangkap dia. Kau apa ni? Dengar sini. Kau apa ni? Apa korang buat ni? Kau apa ni? Run. Bodoh. Mereka ni pelik lah. Kenapa mereka lari laju sangat? Semua ni pelik. Mereka akan balik semula kalau jumpa topeng gas tu lagi. Tapi mereka cakap pasal radiasi. Yang kat sini sangat bahaya tanpa topeng gas. Dah, jom kita pergi dari sini. Cepat, naik. Sekarang aku hidupkan kereta buruk ni. Lepas tu kita gerak. Fia, cepatlah. Mari kita pergi dari sini. Sekejap. Kejap lagi siap. Lepas tu kita jalan. Oh, hebat. Jadi, mari kita keluar dari lubang radioaktif ini. Oh, ayuh. Fia, pandu dengan berhati-hati supaya bahan api radioaktif itu tidak tumpah ke atas saya. Ya. Saya berhati-hati. 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 Maju. Pendek kata, kita akan sampai ke pangkalan sekarang. Dan selepas itu, kita akan selesaikan semua ini. Aduh, alamak. Fia, semua tumpah atas saya. Pandu dengan berhati-hati. Saya pandu dengan berhati-hati. Saya pemandu yang paling berhati-hati. Berhati-hati. Dengar tak? Telefon berbunyi. Ada panggilan masuk. Maksudnya, kita kena berhenti. Baik. Dengar sini, keluar orang kampung. Keluar. Telefon berbunyi. Ini mungkin seseorang yang dikenali oleh Datuk atau... Aduh, panasnya. Aduh. Baiklah, saya jawab. Hello, Via. Bangsat kau ke? Ya, saya... Kau lagi yang curi daripada aku? Saya tak curi apa-apa. Saya cuma cari apa yang saya perlukan. Dengar sini. Saya cuma cari apa yang saya perlukan. Aku tak peduli, Via. Aku akan cari kau. Aku tahu di mana nak cari kau. Jadi, dari mana? Dia dah letak telefon. Datuk sangat berbahaya. Macam mana dia tahu yang kita dah curi van radioaktif tu? Dan macam mana dia tahu kita kat mana? Mungkin dua orang tadi adalah ejen dia. Ya, dia takkan tahu ke mana kita pergi. Ini markas rahsia baru aku. Tak ada siapa pun tahu tentangnya. Nasib baik kita belum sampai lagi. Telefon tu ada dengan kau masa kita berada di lokasi tu. Aku pun terfikir benda yang sama. Mungkin dalam telefon lama tu ada penjejak GPS. Jom, kita bincang dengan pasukan. Cepat. Jom, mari orang kampung, mari. Vanya, Motia, Misha, mari. Aku jumpa dokumen rahsia baru dan dapat tahu sesuatu yang penting. Kita akan sambung cari van terbang kita lagi. Anton, kenapa kau ambil dokumen tu? Tak apa, semua tu tak penting. Tengok ni. Ini gambar dari tempat pengeluaran bahan api untuk van terbang tu. Faham tak? Bukan. Van jet tu ialah van terbang. Dan ia perlukan bahan api khas yang sangat kuat. Anton, mana dokumen tu? Kenapa kau alihkan dokumen dari sini? Dokumen tu rahsia, jadi aku dah sembunyikan. Mestilah. Oh, betul lah tu. Bagus. Tengok. Hari ni kami bawa satu tong besar, tong macam ni, dengan bahan api radioaktif RF-17. Baik, Vanya. Pergi. Kau paling kuat. Pergi angkat barang tu. Dan ringkasnya, bahan api ni kita akan guna, saya rasa, dengan cara ni kita akan kumpul semua yang diperlukan untuk cari van terbang tu dan kemudian hidupkan dia. Kau boleh buat, korang berdua boleh isi bahan api, kau faham enjin kapal terbang dan kau pula tahu pasal petrol kan? Tak berapa sangat. Tak? Jadi, kalau kita jumpa van tu, awak faham macam mana nak isi bahan api dia? Rasanya tidak. Macam mana tak faham? Awak dah diberi banyak dokumen. Radiasi melebihi paras normal sebanyak 500 kali ganda. Dia akan bagi awak pakaian ini, dia akan bagi pakaian itu pada awak. Oh ya, jangan sentuh pakaian itu. Ia perlu dibasuh, dia terkena bahan api. Mari, pergi belajar. Sentuh bahan api itu di sana. Misha, jangan. Tunggu. Kau ada tugas paling penting. Kemungkinan besar, telefon bimbit ini ada penjejak GPS dan mereka boleh kesan kita melaluinya. Aku tak tahu, boleh tak kau...
Apa yang bising sangat tu? Hahaha, letak dia di sini. Jangan tumpahkan. Aku dah tertumpah sikit tadi. Dah, yang ini 500 kali ganda. Tutup dia, aku dah tumpahkan separuh. Kena buang benda tu. Buang je, memang kena buang. Boleh buat dengan lebih bijak. Pancing Datuk kamu. Maksud kamu macam nak pasang perangkap untuk dia? Ya. Itu memang idea yang bagus. Macam itulah. Dengar tak? Pendek kata, kawan-kawan, kita kena fikirkan perangkap. Melalui telefon ni, mereka boleh cari kita. Kita kena umpan atuk ke satu tempat, tangkap dia dengan jerat, lepas tu kita... Baiklah. Aku dah melampau. Aku setuju. Tak boleh buat macam tu. Kita akan buat serang hendap dan paksa dia beritahu semua rahsia. Sudah tentu, tak ada gunanya atuk itu. Macam itulah. Okey, fikirkan tentang perangkap, kau teruskan uruskan bahan api, dan kau Lesha, mungkin kau patut pergi cuci benda tu. Jangan sentuh aku. Jadi kawan-kawan, kita ada bahan api radioaktif untuk van terbang, dan sekarang kita ada rancangan macam mana nak cari maklumat sebenar tentang lokasi semasa van tu. Dan untuk itu, kita kena tangkap atuk. Jadi, kalau korang nak lebih banyak video dan nak tengok van terbang tu, tulis di komen. Van terbang, apa yang korang suka atau tak suka dalam episod baru ni. Bersama anda tadi ialah saya, Vyacheslav Ismailov ataupun Via. Jumpa lagi. Korang, mandikan Leka, dia bau busuk, teruk betul.